Mohon amalan nak kuat ke ruh untuk dapat ke aura positif. Oh, macam-macam. Gini, pertamanya mandi air garam. Nak beki aura kita ni, pertama kita pergi mandi patah. Mandi air garam takut waktu pipiti 30 sen ya beli garam pun. Ada orang tu cermat, pergi mandi patah. Dia akan bantu aura tubuh kita. Hak negatif dia akan cuci belakang. Kalau sakit-sakit orat kambuh. Hak paling sedap lagi nak cuci aura pergi air terjun. Hak tu dia beki aura tubuh kita. Kita rasa lesu ke, kita rasa lemah ke apa dia. Kerana kita berhubung. Kadang-kadang penyakit ni kita tak nampak dia. Kadang-kadang aura-aura negatif ni dia tarik aura positif kita, kita jadi letih. Sebab tu ulama kata siapa dia yang memandikan mayat, sunat mandi dalam mazhab kita. Kerana orang mati menarik tenaga hayah, dia panggil, tenaga hidup kita. Siapa dia biasa mandi mayat tahu, jadi letih, sudah. Keduanya rajin baca Quran, moleknya baca sebelum subuh. Duduk dengan orang-orang soleh, duduk majlis kebaikan, dia kecah. Sebab tu sunat ke sembahyang beramai-ramai, berjemaah, cah positif negatif. Kalau orang ngaji fizik, biokimia, ada sentuhan positif negatif, sentuh bau. Dia jadi karai belakang, selarah belakang. Mandi, ambil air sembahyang, tu nak jaga aura-aura positif kita. Selalu senyum. Ni, tu aura-aura positif. Tak boleh banyak-banyak lah, sikit je tu pun tak boleh nak.